kita buka peluang untuk tuan-tuan dan puan kalau nak cari tempat mana-mana yang nak buat korban, ni Yayasan Amal ada, Amal Korban ada, insya-Allah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Pagi ini saya bersiaran langsung di studio podcast Yayasan Amal Malaysia di Labuan Dagang. Dan hari ini alhamdulillah bersama dengan saya Timbalan Presiden Yayasan Amal Malaysia, Saudara Nur Azman Ishak, yang turut bersama saya untuk sama-sama kita berkongsi sedikit tentang wawasan, tentang misi Yayasan Amal, tentang visi Yayasan Amal, insya-Allah. Dan sikit kita akan sentuh juga tentang yang kita duk kempen sekarang ni, kita bercerita sekarang ni tentang Amal Korban. Jadi selamat datang Tuan Nur Azman, apa khabar? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Joy. Pagi ni dapat bersama-sama, walaupun selalu travel bersama pun kan. Ya. Tapi kali ni dalam podcast lain sikit lah. Lain sikit nampak. Nampak muka letih kan jalan. Ya. Jadi sikit Tuan Azman. Jadi orang nombor 2 Yayasan Amal ni banyak tugas tu, banyak tanggungjawab dah. Apa dah macam ada misi, ada visi tertentu yang nak diketengahkan sebelum kita masuk ke bab korban kita. Yalah, semua sedia maklum, Yayasan Amal ni kita dah ditubuhkan hampir dah setengah abad ni. Tahun depan kita akan sambut Jubli Perak 25 tahun. 25 tahun, betul. Dan sudah semestinya menjadi cabaran kepada NGO ni adalah untuk kita terus bergerak ke hadapan. Itulah sebabnya Yayasan Amal ni kita ada moto kita dah sendiri. Of course, moto yang menjadi DNA kita, yang menjadi asas kepada gerak kerja kita adalah beramal kerana Allah. Tapi moto kita juga yang lainnya adalah kita nak getting bigger, being better. Semakin membesar, menjadi lebih baik. Kan? Dan kita juga sekarang ni fokus kepada redefining relevance. Maknanya kita nak kekal relevan selepas daripada suku abad ni bukannya penting lah. Kan? Bukannya mudah. Kan? Sekarang ni kita punya visi adalah untuk menjadi world preferred NGO by 2025. Kan? Nak jadi NGO yang disukai pada tahun 2025. Itu cabaran kita. Nanti depan tahun 2025 sudah sepertinya kita nak kena olah visi kita yang baru untuk terus kita bergerak ke hadapan. Dan sudah sepertinya dengan latihan yang dibuat adalah merupakan satu amanah, harapan daripada perwakilan lah Yayasan Amal. Kekuatan Yayasan Amal ni kita ada di peringkat tinggi negeri. Kan? Jadi untuk kita bersama-sama bekerja untuk menjadikan Yayasan Amal ni satu NGO yang menjadi rujukan, yang jadi disukai, kan, dan yang pentingnya memberi manfaat kepada ummah bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Itu cabaran dia lah. Betul, hebat lah. Memang itu kita nampak apa ni antara cabaran yang kita nak kena ambil. Dan insyaAllah tahun ni sasaran kita untuk mendaftar di Geneva sebagai NGO antara pilihan dunia. Jadi kita sedang menuju ke arah tu dan insyaAllah saya rasa target tu insyaAllah boleh dicapai lah. Ya. Korang kita berusaha pada tu dan kita nak tahu di mana ranking kita, itu yang penting lah. Kan? Ya. Dia top 500 ke top 100 ke tak ada masalah lah. Tak ada masalah. Tapi kita nak tahu kita punya dekat mana capaian kita, kedudukan kita sebagai NGO yang berteraskan Islam. Itu yang penting lah. Dan setahu Tuan Azman, ada lagi tak NGO di Malaysia yang sedang dalam nak menjadi world preferred ni yang mendaftar? Setakat ni NGO yang kita kita tak tahulah ada lagi NGO yang mana yang daftar tu kan. Tapi tak dengar lah. Tak dengar lagi lah. Okey, berbalik kepada program yang terkini ni. Kita sekarang ni dah lagi beberapa hari, lagi lebih kurang dalam 3 minggu lagi kot. 3 minggu akan bermula program korban kita. Dan tim Yayasan Amal Malaysia ni boleh cerita sikit tentang sejarah
pengalaman Koko Datuk Razman pernah pergi di mana korban-korban dan program korban yang kita dah buat, kita laksanakan sebelum ni. Dan kenapa kita adakan amal korban ni? Yalah, di mana yang semua sudah maklum, maknanya Yayasan Amal ni kita telah menguruskan korban dalam dan luar negara ni dah 2 dekad dah, 20 tahun dah. 20 tahun dah, sejak penubuhan lah. Sejak penubuhan lah. Dan kita juga antara NGO yang menjadi peneraju ni, pelopor orang panggil kan. Pelopor untuk kita turun ke negara-negara Afrika. Sekarang ni dah banyaklah NGO pergi ke Afrika. Tapi alhamdulillah kita bukan NGO saja, syarikat pun banyak. Syarikat pun banyak kan. Kita dah pergi ke negara Afrika ni buat korban ni. Ni tahun yang ke berapa Pak Joy? Tahun ke-17 dah. Tahun yang ke-17 lah kita berada di Afrika. Kan, alhamdulillah saya pun ada pengalaman turun ke Afrika dan pengalaman turun ke negara-negara lain, negara-negara umat Islam ni, seperti di Sri Lanka, di Nepal. Kita, kerana program korban ini adalah salah satu program penting pada Yayasan Amal Malaysia untuk kita mengambil ruang dan peluang ni untuk kita santuni umat Islam di seluruh dunia. Dengan program korban, kalau kita nak pisah saja mungkin melibatkan kos dan sebagainya kan, tapi dengan program korban ni kita bawa masuk makanan, kita bawa masuk makanan, kita bawa masuk makanan kepada umat Islam yang sangat saya rasa Pak Joy lah orang yang paling banyak pengalaman lah. Dia turun setiap tahun negara Afrika, dia yang punya pioneer kan. Turun ke negara-negara yang baru dia kan. Lagi banyaklah pengalaman tu kan. Memang kita tengok sendiri dengan mata kepala kita lah kan, kesusahan, kedaifan mereka, cara hidup mereka. Kerana jurang hidup mereka sangat luas, sangat berbeza. Yang kaya, yang miskin, sangat miskin, sangat melarat. Itu yang mana yang menyentuh hati kita. Itu sebabnya kenapa setiap tahun Yayasan Amal ni kita tidak lepas melaksanakan program korban di negara-negara Afrika. Istilahnya secubit daging daripada kita tu terlalu bernilai, terlalu berharga untuk mereka. Ya. Itulah. Jadi, kalau sahabat-sahabat pergi tu memang tahulah macam mana keadaannya. Okey, jadi tahun ni Tuan Razman pilih ke mana? Tahun ni insya-Allah kita akan pergi ke salah satu negara Afrika yang kita akan pergi lah, Nigeria lah. Nigeria. Kabarnya ke Yobe tu. Yobe ya, salah satu negeri dalam Nigeria, Yobe ya. Yobe, betul lah. Jadi tahun lepas ada tim dari Yayasan Amal Penang, daripada Amal Kedah juga ada di Yobe. Jadi tahun ni insya-Allah kami tak akan turun tempat yang sama. Bukan apalah, terasa tersentuh sahabat-sahabat yang dah pergi tu, rasa tak boleh ditinggalkan lagi. Kita sebenarnya dari Yayasan Amal ni kita ada banyak negeri yang kita pilih location. Contoh Ayam Pusat ni, HQ ni kita hantar ke Chad. Kemudian ada beberapa negeri termasuk Kelantan, akan ke kabarnya ke Sri Lanka kalau tak salah, dengan juga ke Ghana kalau tak salah, atau ke Kenya. Ke Kenya. Kami tim di Kedah ni ada yang ke Uganda, ada ke Nigeria pecah 2 tim. Ke Kaduna State dan juga ke Yobe bersama dengan Yayasan Amal Kelantan dengan tim press. Dan saya sendiri akan turun ke Tanzania untuk program, dan kami akan berangkat serentak 3 hari bulan Jun. Jadi untuk tuan-tuan dan puan-puan yang mana nak bersama dengan kami dalam program korban, ada masalah lagi ni. Sebab kita faham dah ni tuan-tuan, banyak masjid dah tutup lah penyertaan. Ya betul. Ada masjid dia limit 8 ekor, ada 7 ekor, ada 5 je lepas tutup. Sebab apa? Tenaga kerja tak ada. Betul. Ada buat kerja semua orang tua-tua semua. Jadi tak apa, kita buka peluang untuk tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak cari tempat mana-mana yang nak buat korban, ni Yayasan Amal ada, amal korban ada, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sikit lagi Tuan Razman, bila program korban ni apa lagi kita buat lagi? Maksud dia program-program lain bila kita turun ke negara Afrika ni contohlah, apa lagi yang program sampingan? Sebenarnya itulah kelebihan. Kelebihan apabila kita melaksanakan dengan Yayasan Amal Malaysia ni, kerana kita boleh tingkatkan lagi, kita boleh gandakan lagi pahala kita. Sebab pertamanya pahala kita laksanakan kepada korban,
Ibadah yang dituntut. Satu lagi saya nak beritahu, untung ada korban yang sama ni, Ya. korban wajib. Ya. Biasanya kita nak buat korban sunat sebab korban wajib. Nanti tak, maksud dia buat korban wajib tak boleh ambil dah daging. Ni buat yang kami memang dapat korban wajib terus. Korban wajib tu lah, kan? Yang penting juga apa kita boleh gandakan dengan program-program iringan, program sedekah jariah. Kan? Yang kita laksanakan sebahagian, walaupun kita sumbang hanya RM380 sebahagian lembu, kambing pun RM90 lah, tapi sebahagian daripada ruang pengurusan tu kita gunakan balik untuk program-program khidmat komuniti di lapangan. Kita buat apa? Program apa? Bakul makanan. Ya, ada. Kepada fakir miskin. Kita buat juga dapur rakyat. Masak pun ada juga. Ada. Kan? Ada. Kita bagi sumbangan pada madrasah. Betul. Sumbangan pada fakir miskin, sumbangan pada anak yatim. Ada. Pun ada, kan? Ada. Dan yang penting juga kita juga membuka peluang program amal jariah yang lain itu program wakaf. Wakaf Al-Quran. Saya rasa di Afrika ada berapa ratus ribu, Lebih 500,000 dah. lebih daripada 500,000 wakaf Al-Quran. Dan program korban kita buat sepanjang tahun ni, dah berapa tahun ni? 5 tahun dah. 500,000, setengah juta Quran telah kita agih. Dan kita juga membuka peluang untuk program wakaf telaga. Berapa banyak telaga dah, Pak? Dah 2,000 lebih. 2,000 telaga di negara Afrika. Yang berharga 6,800 satu. 6,800. Bayangkan 2,000 lebih. Dan yang penting-penting juga, kita juga buka peluang untuk bina masjid. Ya, betul. Setakat ni dah berapa masjid, Pak? Dah 19. 19 masjid. 19 masjid. 19 masjid amal. Ya. Sumbangan, wakaf, hibah daripada rakyat Malaysia. Allahu Akbar. Allah Akbar. Maknanya tahun yang ke-17 kita buat program korban di Afrika ni sebenarnya memberi manfaat yang sangat besar. Dan sebenarnya dia adalah menjadi satu manifestasi apa kasih sayang, mahabbah daripada rakyat Malaysia dengan rakyat Afrika, dengan Saudara orang umat Islam, Saudara saudara Islam Afrika, betul. melalui program korban. Ya, betul. Ya, itu yang penting lah. Biasa Hebat lah. hebat. Alhamdulillah. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, selain pada tu tadi masjid, tahun ni pun kita pergi buat korban. Tim kita yang daripada Kelantan, terlupa tadi, dia ke Burkina Faso. Tahun lepas pagi, bila sampai di sana aja, orang di sana minta tolonglah kawasan tu, di nama ada Bobo di Lasso. Bobo di Lasso ni minta buatlah kami satu masjid. Bobo di Lasso tu di Burkina Faso. Burkina Faso. Nama start semua je so-so kan. Jadi bina masjid. Jadi Alhamdulillah tim yang pergi tahun lepas termasuklah tim dari Kedah juga, ada Ustaz Azamuddin dan Datuk Fendi. Datuk Fendi daripada Kelantan, pengurusi amal Kelantan. Dia pergi, dia tak boleh tengok. Kemudian dia berhubung sekejap, Pak Jol, dia orang minta saya jalan lah, proceed. Saya kata, kalau rasa benda tu dah okey, saya jalan aja bantu. Sebab di situ rupanya tak ada masjid. Ada masjid yang kecil-kecil je. Jadi masjid yang dia ada pun duduk berebut tanah antara non-Muslim. Dia pun nak naik church. Dia kata tolong kita buat masjid dulu sebelum church naik. Alhamdulillah. Jadi kita balik berkempen. Kemudian kebetulan Datuk Fendi pun dia ada duit sikit untuk kerja-kerja asas. Tabang kata, Ana bagi duit dulu. Tu hebat ya Datuk Fendi tu. Ana bagi duit dulu, kemudian terus kerja-kerja asas untuk dia orang buat lah, nak letak batu asas lah, beli bata apa semua kan. Alhamdulillah. Dan tahun ini, genap setahun pernah raya haji tahun ni, kita pergi rasmi. Alhamdulillah. Betul lah. Masjid pertama amal di Burkina Faso. Ya, itu. Dan selain benda tu, kita ada sebuah masjid yang kedua, yang sedang, bukan kedua, masjid yang sedang dalam pembinaan juga di Kosori, di Cameroon. Ni masjid ni pun kita pun kesian. Sebab masjid lama dah ada. Asal tu dia orang minta buat masjid baru, bila kita pergi sebab masjid lama dah tak selamat dah. Dengan bumbung apa nak runtuh apa semua dah teruk lah. Dia buat masjid tu, boleh cerita sikit orang daripada apa masjid di Afrika? Tanah liat lah. Tanah liat ya, betul. Tanah liat, kemudian ada di bumbung dia letak kayu-kayu. Bila kayu tu dah kaput, bumbung tu nak runtuh, kita masuk nak bayang pun tengok langut, tengok ni tak apa nak selamat ni, khusyuk tak boleh pergi tengah mana ni. Jadi bila kita setuju, dia orang pun roboh masjid lama. Dan sekarang ni kita buka fund untuk kutip. Kita dah hantar lah 250,000 dah. Perlu lebih kurang lah 1,000 lebih lagi ya. Nak siapkan nak bumbung. Kalau masa terdekat ni, kalau dapat sedikit duit kan, nak pasang bumbung, siap untuk mereka bagi mereka boleh sembahyang. Kesian lah kalau time musim hujan ni basah. Nah, itulah antara kerja buat sebagai orang kata apa, sampingan. Dah kita pindah, kita akan buat macam pelbagai program ni lah. Dan tahun lepas saya ke Uganda.
sama juga. Tahun ni saya akan pesan juga. Di antara program sampingan kita. Di Uganda tu, kita pergi satu sekolah di Mbale. Pelajar-pelajar sekolah yang Islam dan minta Quran. Kan? Kita kumpul dalam satu padang. Tak tahu, tengok semua semacam je. Kita nak test tengok berapa surah penting. Masya Allah, mantap. Oh, dari segi hafazan ni memang Ada hafal baca, oh lulus. Tapi itu dia lah. Hak perempuan tu tudung pun tak nak atas kepala. Pasal masalah miskin. Tak mampu. miskin sampai nak beli tudung pun tak mampu. Tak. Nak beli mushaf Al-Quran ni pun tak Lagilah mampu. parah. Jadi hak lelaki tu, kita tengok budak sekolah, kasut tak ada. Kaki ayam. Butang ni dalam kita ni boleh pakai 5-6 butang karaoke, dia pun pakai satu kan. Nampak pusat, nampak dadah. Itu. Jadi saya tengok situ dah. Kalau keadaan macam tu memang susah. Tak mampu kau nak beli kau baju tu dulu pun mungkin lah kerajaan bagi kan. Boleh pakai lah. Nampak satu seragam semua kan. Tapi bila baju tu butang dah putih, tak beli butang tak mampu lah. Nak cerita ni letih sangat lah. Jadi tahun ni insyaAllah kita selain daripada adakan program korban, kita lebihan dari korban ni lah. Kita pun dalam akad kita pun, kalau kita maklum kalau ada lebihan daripada sumbangan bayar atau tambah ni, kita akan adakan untuk amal jariah, pengurusan dan sebagainya. Jadi antara ada amal jariah ni, tahun ni kita nak bawa tudung kepala. Oh, Alhamdulillah. Oh no. Tahun lepas ada buat di Nigeria kan? Di Yobe. Ya, Yobe dah buat. Jadi bawa tudung, tertumpah tudung bos dalam beg yang siap, pakai hand carry pergi, tapi bagi sana. Di sepasang tudung tu apa? Alah, tak apa dia pun. Kita di sini boleh kau beli cara borang, tak bayar RM10 pun. Oh, maknanya RM10 ni maknanya kita juga peluang sumbangan lah kalau ada pendengar kita ni. Oh, boleh. Cantik. Tak ada masalah. Siapa yang nak menyumbang untuk sebab saya jumpa ustaz tu. Ustaz kata ni, hang tanggung dosa ni kata. Anak buat yang dia kata, aku cerita lah duit tak ada. Dia pun tak ada duit. Kan? Tapi tak apalah. Kita bantu dia cara macam tu. InsyaAllah. Satu, kita nak dapat bezakan lah. Besok sekolah tu ada juga yang non-Muslim. Jadi sudah anak-anak Islam ni pakai tudung atau orang ni grup Islam. Mungkin kita beli lebay lah sikit. Lebay kodok macam ni kan. Lebay kodok harga bedik ni kan. RM3-4 lah kita beli. Pergi belajar lelaki. Pergi sekolah pula pakai semua. InsyaAllah. Tu antara yang kita cadang nak buat lah. Jadi Tuan Azman, preparation tahun ni macam mana untuk contoh daripada Abang Pusat, Amal Kelantan, Amal Negeri untuk korban tahun ni dah dapat info dah? Ya, Alhamdulillah. Maknanya seperti mana yang kita ni, mana tim kita yang sama ni, kita ada tim yang kuat. That's why itulah kenapa kita dipercayai. Dah 20 tahun dah kita buat kerja ni kan. Maknanya kita ni bekerja sama dengan yang sama di peringkat HQ dan negeri-negeri. Sekarang ni adalah dalam usaha kita giatkan kempen untuk masukkan, menggalakkan penyertaan daripada rakyat Malaysia. Kerana memang tak berbaloi pun kalau takkan kita nak bawa 50 ekor pergi satu negeri. Kan? Orang nak terima tu banyak bergaduh-gaduh. Kan? Kalau polis tak jaga lari kita. Lari kan. Memang kita nak turun tu, kita kena bawa sejumlah binatang korban yang besar lah. 100 tu berbaloi lah. Kan? 100 berbaloi. Dan kelebihan dia. Satu tempat. Dan kelebihan dia maknanya kita juga buat persiapan ni jujur untuk relawan kita turun dan sebagainya kan, sampai kempen kita juga sekarang ni dalam proses untuk dapatkan penyertaan relawan juga penting kerana kelebihan kita pergi turun sebenarnya sendiri. Itu yang kos yang tinggi sebenarnya kan. Relawan kita pergi. Bayangkan kalau seorang tiket pun dah 7,000 dengan perbelanjaan visa lagi kan. Tapi itulah sebenarnya adalah menjadi kebiasaan pada kita lah. Maknanya kita galakkan relawan kita yang mampu, sebenarnya mereka akan beli tiket sendiri pun. Kan? Yang pentingnya adalah kita nak melaksanakan amanah. Kan? Turun wakalah sendiri. Wakalah daripada peserta korban ni, kita pergi tengok kan, sembelih sendiri. Itu yang menjadi keutamaan kita lah. Dan kita faham kan, kita pun kadang-kadang bukan saya nak cerita tentang orang lain lah. Sikit kadang-kadang kita ni bimbang. Dalam kita duduk turun sendiri ni pun. Ya. Kadang-kadang kena kecoh kat lah. Betul lah. Dah kena tipu dah. Bukan tipu macam mana, dia kadang-kadang bagi saiz tu kecil. Satu umur tak cukup. Tak cukup umur. Kambing pun duduk bebek, bunyi beg macam baby kan. Kecil sangat lagi.
Jadi kita bila ada sahabat-sahabat daripada tim-tim lain lah, kadang-kadang kita jumpa di airport bagi duit macam tu je. Memang dia turun. Dia buat amanah tu okey, alhamdulillah. Pergi serah di airport dekat wakil-wakil di negara-negara Afrika tu, kemudian tinggal kat dia. Ish, saya kata apa ni yo? Kata kita duduk turun sendiri pun duduk kenal lagi had ni tak apa. Ish. Nah, jadi itulah kita dia sama ni. Alhamdulillah tim kita ni memang ambil pekat soal amanah tuan-tuan dan puan-puan. Kita ambil kira dan kita sentiasa pastikan setiap haiwan korban yang kita sembelih tu cukup syarat lah. Ya. Cukup syarat dengan sihat dia, dengan cukup umurnya, dengan apa, Masya Allah, dengan apa ni, Saiz dia bergantung pada sesuai dengan harga lah. Sesuai dengan harga. Tapi mostly lebih kurang kan. Lebih kurang dia. Lebih kurang kan. Dengan harga 380 tu berbaloi lah sebenarnya, berbaloi sangat. Setengah berdagang sini. Setengah berdagang sini. Kambing pun 400, 490, unta sangat berbaloi. 580. 580. Jadi kalau seekor kambing baru satu ekor lembu baru 2,660 aja. Ya. Separuh daripada harga di Malaysia. Jadi ada ruang untuk tuan-tuan dan puan-puan satu keluarga. Ni kami satu keluarga satu ekor ni, contoh 2,600 ni, anak cucu bos semua boleh masuk, tak masalah. Nak kabur dengan akikah pun boleh. Ya. Satu ekor lembu ni kan 6 tumpuk bahagian tu kita buat korban. Ya. Satu bahagian buat akikah untuk cucu, tak ada masalah. Kita akan laksanakan sebaik mungkin. Dia untungnya dia seekor lembu tu dia bagi berapa keluarga tu di sana tu. Banyak. Dan kita biasanya di sana tu kita ada jatuh kuasa pembahagian lembu itu kelangan mereka lah. Sebab tu mereka dah ada list dah. Bila dia sampai tu kita tak ambil tahu lain tu. Kalau kita sembelih macam contoh di satu tempat kampung ni lah, kampung A, yang dari sini kita sembelih 50 ekor contoh, akan datang kampung-kampung yang di dekat-dekat tu, dia bawa main helak siap, bawa main kereta bawa siap. Dia beritahu dah ini kampung daripada kampung B, ni 3 ekor, jadi 3 ekor dah. Jadi urus dia yang kampung B balik dia agih lah di sana. Kita tak ni dah, kita tak lepas dah. Kalau lepas pakai tak ada lah. Cuma kita lepas mungkin depa tu lepas 1-2 ekor untuk orang yang berkumpul di situ. Di kampung tu mungkin ramai, kadang 50 orang, kadang 1 orang yang dah ada list nama. Jadi dia akan bagi ikut list, masuk ambil. Dan dalam kawalan tentera dan polis. Saya cukup takut kalau pergi tak ada. Memang kita terlalu risiko. Mereka ni kalau berebut nak tunjuk kita lapak tu sangat. Ya, betul. Berebut makan ni lapak sungguh. Jadi kalau kita tak hati-hati ni bahaya kita juga. Bukan bahaya kita, kalau dia keli sama dia pun kita akan kena tanggungjawab kan. Tanggungjawab lah, betul lah. Kan. Ada tim tu sekitar 2 tahun sudah di chat di Sudan macam tu. Pintu pun kata, pintu besi pun roboh kata. Roboh. Perempuan tu. Nak cerita lapak. Ya. Nak cerita lapak. Tu. Jadi Afghanistan macam mana? Baru balik ke Afghanistan kita ni? Ya. Korban tu ni ada dengar kawan-kawan yang nak turun ke? Setakat ni tak ada lagi lah untuk arrangement ke Afghanistan tu. Kan? Tapi alhamdulillah lah kita Yayasan Aman ni adalah antara NGO yang masih lagi setiap tahun program kemanusiaan tak di Afghanistan. Dan kalau ada pun ada yang nak masuk menyumbang untuk korban di Afghanistan, kita pasti buka sebenarnya kan. Dan kita akan wakalah lah pada NGO kita. Kita ada banyak beberapa NGO utama yang kita kerjasama di Afghanistan. Tak masalah. Cuma mahal sikit. Mahal sikit lah. Mahal sikit. Ya. 400 lebih. Tak lebih RM1 tu je. Tapi untuk boleh membantu. Tapi sebenarnya kita buka satu harga jadi senang. Okay. Dan persiapan lain maksud dia Tuan Azman, apa dia nak turun ke Afrika ni, di sana makan Afrika boleh makan makanan sana? Kalau orang biasa travel ni biasanya tak masalah. Pak Jui lagi pandai lah kan. Kita kena sedia lah makanan kita kan. Perut orang Melayu ni tak sama dengan perut orang Afrika kan. Mereka pun makan lain, makanan ruji dia lain kan. Betul. Di Uganda makan apa je? Uganda ni nasi juga ada. Nasi ada juga. Makan pisang atau makan pisang. Dia pengeluar pisang. Kan? Makan hari-hari pun pisang kan. Hari-hari pisang. Dia negara pengeluar pisang memang banyak. Dia Uganda ni memang seronok lah. Dia tak terlalu panas, tak terlalu sejuk sepanjang tahun, antara 18 sampai 28 lah sepanjang tahun. Sesuai lah untuk orang Malaysia ni kan. Tapi tak masalah makan memang problem lah.
Ya. Sebab tu kadang-kadang bila kita bawa tim kita, muslimat ada ikut tu bukan sikut saja tu, kena tolong masak. Tolong masak ah. Oh kan, kita dah teruk dari lapangan nak sembelih segala macam, mereka tolong masak dan tolong sebagai juru foto. Sebab setiap sembelihan kita ni kita lengkap Ya. dengan foto dia sebelum sembelih, perang ambil gambar. Masa tu nak sembelih ada video dah kita sebut nama satu nama orang yang wakil kat kita tu. Jadi sebut nama, siap sembelih apa semua, ada lagi foto selepas sembelih. Nak buktikan kita laksanakan sebaik mungkin amanah yang tuan-tuan dan puan-puan bagi kepada kami yang amal ni, itu yang kita buat. Jadi muslimat ni yang datang dia tak sembelih tapi kerja dia yang tu lah. Balik sekejap nak masak pula, kadang-kadang kita minta lah sikit, dah sembelih habis berapa ekor, tak payah daging kami sekilo kan, minta je, tak minta tak bagi buat tu. Daging goreng kunyit lah kawan-kawan. Habis minta nak daging goreng kunyit kan. Kawan-kawan di sana tu nak cerita tak cukup, kalau tak minta tak bagi, dah habis kat orang dia. Dapat orang lain lah. Buat orang lain. Kata tahu sikit bisik pun tahu sikit sekilo. Abang nak makan bukan, abang nak rasa kat daging lembu Afrika tu. Jelas, Kan. Tu kaedah kita buat. Jadi makanan memang biasalah kan. Saya yang tujuan saya masak di antara dia nak jaga kebersihan tu. Ya, betul. Kita kalau dalam tim kita pergi cukup ya untuk nak buat kerja. Contoh yang nak turun ke UB, tim Kedah 3 orang je. Tu satu muslimat, 2 orang tukang sembelih. Yang Penang pun nak turun 2 orang, kalau tak salah 2 atau 3 lah kan. Jadi kalau satu orang dia sakit perut dah, dia cirit kan, dia segalanya, dah masalah dah. Kalau dekat di rumah je tak apa, di hotel. Kalau kena masuk hospital lagi, kena 2 orang pula dah rugi. Nak jaga dia lagi. Pengurusan. Tu yang kadang kita kena jaga semua benda-benda macam ni. Awal-awal tu memang makan kena jagalah. Daripada awal memang kita tidak berat soal tu. Larang makan kat tepi jalan kan. Memang tengok sedap, nampak semua sedap, tapi kebersihan tu. Betul. Itulah. Sikit lagi tuan Azman nak pesan pada sahabat-sahabat di Malaysia tentang program yang kita nak buat ni. Kalau wakaf Quran masih kita buka. Ya. Sepanjang tahun. Dan untuk makluman apa ni tuan Azman, kita ni alhamdulillah kita juga antara yang mempelopori kempen 1 juta Al-Quran yang kita buat dulu. Dan Masya Allah, rakyat di Malaysia ni terlalu banyak menyumbang. Dan kita pun tak tunggu lama. Cukup je 10,000, 15,000 kita terus hantar. Dan kali ni pun target kita pun untuk kita korban kali ni lebih kurang 20,000 naskah. 20,000 naskah untuk diagihkan. Akan diagihkan semasa program korban. Bayangkan, alhamdulillah. Kita akan tuan pi tapi nak tengok, kita nak selain daripada sonok ni, wajah-wajah senyum manis terima bagi korban ni, nak nampak juga muka anak-anak ni. Ya. Sonok terima Al-Quran. Betul. Sana tak susah. Dan Al-Quran ni orang kata tak habis lagi ke program. Saya kata kita hak tua ni kalau hari-hari duk baca, setiap hari duk baca Quran baru pun setahun alai lah. Alai dah jual lah budak-budak satu. Kadang-kadang bila budak masuk ngaji di madrasah yang tertentu tu, terlepas ada budak baru masuk, baru takkan habis lah. Takkan habis tu bukan saya pun tuan nak bagi peluang tuan cari pahala kan, beli ni pahala untuk mak ayah kan, duduk tunggu nak kubur ni mak ayah ni bulan Zulkaidah ni, masya-Allah kalau kita sama-sama sumbang wakaf Al-Quran, naikkan pahala untuk mak ayah, masya-Allah, bahagia. Itulah. Jadi kita nak kena terus kerja buat baik ni, insya-Allah. Bagi pastikan masyarakat daripada belajar Islam sana ada wakaf. Tentang TWR pula cerita. Okey lagi tak kempen jalan tu kan? Kita kadang-kadang mungkin kita tidak terbayang kerana kita duduk di Malaysia ni, ayat panjang tahun ada kan? Cuma tak ada kena ayat paip kan? Ayat paip kan? Tapi ayat parit, ayat apa ni semua ada kan? Tapi kalau bayangkan di negara-negara macam negara Afrika ni kan, memang kadang-kadang satu telaga tu dia pun kena kongsi sampai 500 orang. Kadang-kadang dia nak pergi ambil ayat tu daripada rumah dia ke telaga tu, nak kena jalan. Rumah pun tak nampak. Sekilo, 2 kilo. Kadang-kadang kena bawa naik kaldai, kena ambil ayat. Mana memang telaga ni memang mereka sangat perlukan lah. Kira pam pun tak berhenti lah. Memang kalau siapa yang buat wakaf ni, maknanya memang pahala dia tu mengalir macam 500, bayangkan telaga 500 orang guna.
stok pahala tak- wakaf tu guna. Tak stok dah. Tak stok guna. Sampai rosak lah, sampai kadang-kadang Tapi alhamdulillah rosak. kita pun pilih. Sampai ayak pun kadang-kadang habis kan, Tak, kering. kita pun alhamdulillah kita dah dengan kontraktor yang kita bagi amanah untuk buat kerja ni, dia pilih telaga yang berkualiti, pump tu yang terbaik. Siapa baru ni dicat, saya buat untuk perasmian masjid Abdullah bin Abbas. Saya pergi tengok ni, telaga 4 tahun Masih beroperasi. cantik. 4 tahun dah. 4 tahun dah tengok cap betul-betul nak buat elok dah, plate nama, tapi Masya Allah tu kita jaga kualiti tu, masuk dia elok. Dan kalau kita yang ada 1-2 yang rosak, kita ganti pump ya. Ya. Kita ganti pump, jadi tengok dulu baru kita ni rosak. Tak banyak orang, kita ganti balik. Kita ganti bagi pump dia elok balik. Ada biasa benda-benda teknikal, maintenance tak. Tapi okey. Dan banyak telaga tu kita buat dalam kawasan yang orang kata apa, berdinding. Ada kawasan yang tertutup. Orang luar boleh masuk. Kita ada syarat dari awal, kalau orang main ambil ayak, ambil boleh, tapi terjagalah. Tak duduk tepi pantai, tepi jalan tu dia bayar sikit. Curi tu tak ada orang kasak kan. Betul je. Jadi sini cantik lah dia berjaga sebab dia pun nak guna. Memang kita galakkan lah tuan-tuan dan puan, terus bersama kami yang Amal ni. Itulah antara program yang kita sediakan. Selain daripada tu, lebihan duit korban ni tuan-tuan. Contoh kita pergi Afrika, kita cetak Iqra. Ya. Kita tak nak buat kempen wakaf Iqra, tak ada. Tak ada. Tapi kita boleh buat program mencetak Iqra. Saya dah bagi 60,000 dah. 60,000 dah. Naskah Iqra di Indonesia saja. Jadi dia dah siap, ni yang cetak yang ke 70,000 dalam proses. Lagi 10,000 lagi cetak. Tambah. Yang ni kita akan tumpukan kawasan Labuan Bajo, kawasan Papua di sana. InsyaAllah kita akan tunggu dan dah siap berserta dengan Quran sekali kan? Jadi penting yang benar-benar macam tu. Dan juga kita akan hantar ke Kemboja. Kebetulan ada tim yang ke Kemboja korban kali ni, dapat pula beg 30 kilo bagasi, banyaklah. Jadi boleh masuk bawa Iqra dari sana. Sini ke sana lah. Jadi boleh isi. Alhamdulillah, itu antara yang kita buat lah. Selain daripada tu, duit-duit lebihan korban ni, pek makanan, saya ingat faham dah. Betul lah. Kita duduk di Malaysia pun tak berhenti juga apa yang minta. Jadi ada lebihan, ni kita bagi kan. Kemarin kami di Kedah, kita buat program dengan anak-anak yatim. Anak-anak yatim jadi bantu. Termasuk orang tu dah minta, orang panggil apa, sleeping bantal tilam yang angin lah, sebab dia dah jadi kayap ke macam mana tu lah, macam sakit dia teruk kan. Anak yatim, jadi kita bagi. Alhamdulillah. Duit yang tuan-tuan bagi ni lah. Duit korban tuan-tuan ni ada lebihan dia tu. Lebihan tu. Ini kita buat program. Jadi tak betul. Maknanya lebihan tu urusan kita gunakan juga untuk urusan NGO, dan lebihan juga maknanya bukan hanya kita gunakan juga di lapangan di Afrika, tapi di dalam negara kita lah. Termasuk tahun lepas kita pergi buat pek ayak masyarakat, ambil ayak dari bukit di Baling tu. Ambil ayak, tarik pek ayak berapa ratus meter ni. Orang masuk ke kampung-kampung. Jadi orang kampung pun rasa nikmat daripada sumbangan atau program korban yang kita buat ni. Orang kampung kat belah Baling, kat belah Sik, rasa peluang pek ayak. Pek masyarakat masyarakat, ayak bukit hantar mai. Ayak percuma, tapi dia nak bina pipe tu banyak modal. Kemudian itulah yang kita bantu. Jadi alhamdulillah lah, saya pun rasa selama terlibat dengan Amal ni, rasa seronok sangat yang dapat banyak membantu masyarakat baik di luar dalam negara untuk pelbagai program kemasyarakatan, kemanusiaan. Tak berhenti insyaAllah. Dan tahun ni alhamdulillah kurang sikit tim bencana. Saya dengan Nur Azman ni setiap maklum lah, kalau kata terjadi bencana, contoh di gempa bumi di Turki 2023, hari keempat kami dah di sana dah. Hari keempat tu gempa tu kami dah ada di lapangan di Turki dah. Jadi itulah, tapi tahun ni Allah bagi rehat, tak ada, kurang sikit bencana. Jadi yang kecil-kecil tu kita kira tak ada masalah, padan dengan lokal ya. Yalah. Jadi sebagai menutup tuan Azman. Okey, sesuai dengan kita berada dalam bulan-bulan haji ni kan. Dan sekarang ni pun memang kita fokus untuk korban. Jadi berbaki lagi dalam 20 hari lebih lagi kan. Jadi kita harapkan kepada
semua akan dapat kita wawarkan lagi lah kempen. Sebenarnya program korban kita buat ni sebenarnya nak untuk kita menggalakkan umat Islam melaksanakan korban. Kalau kita ikutkan sebenarnya kalau betul kajian tu betul lah, sebenarnya tak sampai 5% ke 10% ya orang Islam ni buat korban. Bayangkan kalau di masjid ada berapa orang Korea, berapa ramai ribu Korea. Tapi masjid sanggup buat maksimum saya rasa 10 ekor ya, 8 ekor. Kalau 8 kali 7 baru 56 orang. 56 orang, 70 orang, 70 bagian kan. Maknanya yang lain tu tak buat. Tak buat. Kan? Rugilah. Ibadah yang sangat dituntut. Kita mampu. Kan? Kita tak buat. Kan? Disebabkan oleh penyertaan dah tertutup di peringkat surau, masjid, madrasah. Jadi kita buka peluang berkongsi rezeki dengan umat Islam yang sangat perlukan. Selain berkongsi pahala untuk diri sendiri, kita buat sedekah lagi kan. Macam-macam kita dah cerita tadi. Peluang sedekah ni terbuka luas, terbentang luas melalui program korban. Jadi kita harapkan maknanya terus kempen, dan sudah sepatutnya kita berharap untuk sertai program korban ni dengan Yayasan Amal Malaysia. tolong wawarkan juga untuk sahabat-sahabat adik-beradik sebenarnya. Adik-beradik. Ingat korban, ingat amal korban. Masya-Allah. Ya. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, sekian banyak perkongsian kami tentang program yang akan terdekat ni, program amal korban insya-Allah. Dan untuk tuan-tuan yang di sana boleh terbuka ruang dan peluang untuk terus bersama dengan Yayasan Amal Malaysia dalam pelbagai misi, terutama program korban ini. Nak korban, ingat amal korban ni. Jadi sekarang tu perkongsian kami. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Tuan Azman, Timbalan Presiden Yayasan Amal Malaysia yang bersama dalam program podcast pagi ini. InsyaAllah kita akan terus ke udara dari masa ke semasa. Dan untung dia lepas ni, tolong tap TikTok Amal Malaysia, TikTok Pak Jol, Tuan Azman dan sebagainya. Kita akan ada live TikTok daripada lokasi program korban. Boleh nak tengok negara di sana macam mana sementara kita nak korban kan. Suatu saat kita buat korban ni, kita boleh, walaupun mungkin peringkat TikTok ni ataupun Facebook mungkin ada sikit ban, tak boleh tunjuk darah sebenarnya. Tapi kita cuba kabur yang terbaik. Jadi ada ruang untuk tuan dan perempuan melihat negara yang kami nak pergi ni. Kami tak pergi tempat-tempat yang cantik-cantik tuan-tuan. Ni tempat-tempat yang orang pun tak mau pergi. Orang pun tak mau pergi. Tapi itulah pilihan kami insya-Allah. Jadi sekarang tu, terima kasih kerana menonton. Bihazab astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak korban, ingat amal korban.